Islam mudah tersebar ke Asia Tenggara. Faktor yang keempat adalah kelahiran kerajaan Islam. Terdapat banyak kerajaan Islam di Asia Tenggara yang lahir, di antaranya adalah Melaka, Johor, Riau, Aceh. Perkara yang cikgu ingin highlightkan bagaimana Melaka menjadi sebuah kerajaan Islam di atas faktor dan usaha Tun Perak, dan juga bagaimana ulama-ulama dihantar ke kerajaan taklukan tersebut. Orang yang tak tengok video tersebut, okey, yang tengok, ada tak awak buat revision tambahan? Maksudnya awak refer buku teks seperti yang diminta dalam video tu? Ada. Okey, listen, semua orang dengar soalan cikgu. Di depan awak ada satu kertas A4 kosong. Jadi tolong tulis jawapan di situ. Okey, soalan pertama, bila kita tengok video, cikgu ni telah katakan ada 3 faktor penyebaran Islam, betul? So senaraikan 3 faktor tersebut dengan cepat. Dan siapa paling cepat angkat? Yes, angkat tanda hijau, tanda dah siap. Okey, 1, 2, start. Audio preview. Audio preview. Kalau relevan, kalau awak mampu bagi contoh, bagi. Dan of course perlu ada huraian lanjutan. Faktor boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Saya dah tengok sekali lalu apa yang awak dah buat, yang saya nampak memang mencapai objektif yang saya nak, iaitu awak boleh bagi reason, ada contoh. Okey, cuma untuk kita takut ada berlakunya kekangan masa, cuma cikgu akan pilih 2 kumpulan saja yang akan bentak secara Soalan yang Grup 5 daftar ialah sejauh manakah kedatangan Islam telah mempengaruhi cara hidup masyarakat? Iaitu cara hidup yang lebih baik mengikut Islam diasimilasikan ke dalam budaya